Nampak guys? Ini ada dia punya plastik untuk cover dia punya kilat. So korang jangan risau, ya asal nampak dah orang lain semua berkilat. Ni kena buka ni guys. Okay, kena buka ni dulu. Nanti dia akan nampak sangat cantik sebab dia berkilat. Okay. Kalau orang perasan ingat aku buka ni, nampak dia punya jaga tu. Oh, Masya Allah, ini Kaabah yang insya Allah kita ada rezeki kita pergi. Insya Allah. Nampak guys? Betapa cantiknya rumah korang kalau korang ada frame gambar yang ni. Okey, ada Allah, ada Kaabah dan juga Muhammad. Okey, ini adalah kalimah Allah, kalimah Muhammad dan juga Kaabah yang memang sangat fit dengan design korang. Mesti letak dekat mana? Letak atas sofa biasanya. Alright? Bukan atas sofa ni, gantunglah. Okey.